Macam mana persenjataan daripada geng-geng ni, geng-geng NGO ni, Mazlan Harun dengan Anis ni, apa benda ni. Termasuk kain baju aku pasal kerja buat aku ni. Apa benda kegiatan dia. Daripada bidang segi keuangan punya. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Alhamdulillah. Kita ada dekat kandang hari ni. Hari ni 14 hari bulan Februari. Hari ni Valentine. Not for us Islam. Okay? Please don't. Okay? InsyaAllah. Ni geng Mazlan Harun ni kat mana dia punya kultus pesta dia ni? NGO dia ni, pesta dia kat mana? Boleh buat laporan kewangan, laporan kegiatan harian dia dekat situ. Nak minta Mazlan Harun dengan apa benda geng-geng Nizam ni menyediakan laporan harian dia. Macam mana aku kerja gitu, dia nak kena laporan harian. Kerja dekat balai polis tu apa benda kerja buat, kita dia nak kena dedah, nak kena bincang dekat orang ramai. Boleh tak minta bantuan PMX ni? Dengan Ketua Polis Negara ni dapatkan dia punya statement pasal laporan persenjataan, aktiviti pejuang-pejuang dia. Mazlan Harun ni apa benda ni? Macam mana aktiviti kegiatan dia? Dengan apa benda saya punya gaji dengan kereta motor anak bini saya gitu. Kenapa dia nak kena perlu ganggu? Kita nak laporan daripada tu. Kenapa? Laporan persenjataan tu. Apa benda laporan aktiviti pembunuhan-pembunuhan tu yang telah dia orang lakukan, bukan orang lain. Dia orang ni. Okey? Boleh tak? Minta bantuan daripada PMX ni.